Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan yang membawakan laporan, analisis dan kupasan mendalam mengenai perkembangan bola sepak tempatan serta antarabangsa. Menurut laporan harian Metro, Ketua Jurulatih Thailand, Anthony Hudson, mengakui Harimau Malaya merupakan antara pasukan paling sukar dihadapi dalam saingan Piala ASEAN Hyundai 2026, walaupun skuad Gajah Perang berjaya mencatat kemenangan 2-0 ke atas Malaysia di Stadium Nasional Raja Mangala. Pengakuan itu jelas menunjukkan bahawa keputusan di atas padang tidak menggambarkan sepenuhnya tahap kesukaran yang dihadapi Thailand sepanjang perlawanan. Hudson menjelaskan, kemenangan tersebut bukan datang dengan mudah kerana pemain-pemainnya dipaksa bekerja keras selama 90 minit. Malaysia berjaya memberikan tentangan sengit sehingga Thailand tidak pernah benar-benar berada dalam zon selesa, walaupun akhirnya membawa pulang 3 mata berharga. Beliau turut mengakui kehilangan Endrick Dos Santos akibat kecederaan MCL sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Thailand. Namun begitu, beliau menegaskan Malaysia masih memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan pada bila-bila masa. Antara pemain yang menerima pujian tinggi daripada Hudson ialah penyerang Sergio Aguero. Menurutnya, Aguero memiliki kualiti teknikal yang tinggi, pergerakan yang bijak serta sentiasa menjadi ancaman kepada benteng pertahanan lawan. Selain Aguero, Hudson turut memuji kepantasan pemain-pemain sayap Harimau Malaya yang berkali-kali mencetuskan masalah kepada pertahanan Thailand. Kelajuan dan keberanian mereka menyerang dari bahagian tepi memaksa Thailand sentiasa berwaspada sepanjang perlawanan. Jurulatih Thailand itu juga memberikan kredit kepada Tan Cheng Ho yang menjalankan tugas sebagai jurulatih sementara Malaysia. Menurutnya, Malaysia memulakan kejohanan dengan sangat baik dan corak permainan yang diterapkan jelas menunjukkan peningkatan ketara berbanding sebelum ini. Kenyataan Hudson turut disokong pemain tengah berpengalaman Thailand, Sarash Yuyen. Beliau mendedahkan bahawa Sergio Aguero menjadi pemain utama yang diberikan perhatian dalam setiap perancangan taktikal sebelum perlawanan berlangsung. Sarash menjelaskan, Hudson berulang kali mengingatkan semua pemain Thailand supaya tidak memberikan ruang kepada Aguero kerana beliau mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata menerusi kemahiran teknikal serta kepantasan membuat keputusan. Thailand memperoleh kemenangan menerusi jaringan penalti Yotsakon Burapa pada separuh masa pertama sebelum Terasak Pui Pimai menambah gol kedua selepas rehat. Walaupun menang 2-0, Thailand tidak pernah benar-benar selesa sehingga whistle penamat dibunyikan. Hudson turut mengakui beberapa pemainnya mengalami kekejangan dan keletihan pada penghujung perlawanan akibat tekanan berterusan daripada Harimau Malaya. Keadaan itu membuktikan Malaysia berjaya memaksa Thailand mengeluarkan hampir keseluruhan kemampuan mereka. Jika diperhatikan secara lebih mendalam, kenyataan Hudson membawa mesej yang cukup besar kepada penyokong bola sepak Malaysia. Pengiktirafan daripada jurulatih pasukan nombor 1 Asia Tenggara bukan sesuatu yang diberikan secara suka-suka. Ia lahir selepas beliau sendiri menyaksikan kemampuan sebenar Harimau Malaya di atas padang. Walaupun Malaysia tewas, corak permainan yang dipamerkan sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Pasukan tidak mudah menyerah, terus menekan sehingga minit akhir dan berjaya memaksa Thailand bertahan lebih banyak daripada kebiasaan. Kehadiran pemain-pemain warisan serta pemain tempatan yang semakin matang memberikan dimensi baharu kepada skuad negara. Kombinasi pengalaman dan tenaga muda mula menghasilkan permainan yang lebih kompetitif di pentas Asia Tenggara. Sergio Aguero kini semakin menyerlah sebagai penyerang utama Harimau Malaya. Apabila lawan sendiri mengakui beliau menjadi fokus utama dalam perancangan taktikal, ia membuktikan reputasinya semakin meningkat di peringkat antarabangsa. Namun begitu, Malaysia juga perlu memperbaiki aspek penyudah. Beberapa peluang yang dicipta gagal diterjemahkan kepada jalingan. Dalam perlawanan besar seperti ini, setiap peluang yang terlepas mampu menentukan keputusan akhir. Kehilangan Endrick Dos Santos juga memperlihatkan betapa pentingnya mempunyai pemain pelapis yang mampu mengisi kekosongan tanpa menjejaskan keseimbangan pasukan. Kedalaman skuad akan menjadi faktor penting dalam kejohanan yang padat. Apa yang lebih menggembirakan ialah penghormatan yang diberikan Thailand terhadap Harimau Malaya.
Dahulu, Malaysia sering dianggap pasukan yang mudah ditewaskan. Tetapi kini situasinya sudah jauh berubah apabila lawan sendiri mengakui betapa sukarnya untuk memperoleh kemenangan. Masih terdapat banyak ruang untuk diperbaiki, terutama dari segi konsistensi, disiplin bertahan dan penudah di hadapan gol. Jika aspek-aspek ini dipertingkatkan, tidak mustahil Malaysia mampu menewaskan Thailand pada pertemuan akan datang. Dengan baki perlawanan dalam kejohanan ini, Harimau Malaya masih mempunyai peluang untuk membuktikan bahawa mereka benar-benar layak berada dalam kelompok elit Asia Tenggara. Kekalahan ini seharusnya dijadikan pengalaman yang menguatkan mentaliti pasukan, bukannya melemahkan semangat. Harimau Malaya juga boleh mengambil satu pengajaran penting daripada perlawanan ini, iaitu kemampuan untuk bersaing dengan pasukan terbaik Asia Tenggara sudah semakin jelas. Walaupun keputusan tidak memihak kepada Malaysia, persembahan yang dipamerkan menunjukkan jurang antara kedua-dua pasukan semakin mengecil berbanding beberapa tahun lalu. Apabila jurulatih lawan sendiri mengakui Malaysia antara pasukan paling sukar untuk dihadapi, ia sebenarnya meningkatkan keyakinan seluruh skuad negara. Pengiktirafan seperti ini boleh menjadi suntikan moral kepada pemain menjelang baki aksi dalam kejohanan kerana mereka kini sedar kemampuan mereka turut dihormati oleh pihak lawan. Dalam bola sepak moden, kemenangan bukan sekadar bergantung kepada penguasaan bola atau jumlah serangan, tetapi juga kecekapan memanfaatkan peluang. Thailand berjaya menggunakan peluang yang diperoleh, termasuk sepakan penalti, manakala Malaysia masih perlu meningkatkan ketajaman penyudah supaya usaha keras sepanjang perlawanan tidak berakhir dengan kekalahan. Prestasi pemain sayap Malaysia juga wajar diberikan pujian. Kepantasan mereka beberapa kali berjaya memecahkan organisasi pertahanan Thailand sehingga memaksa pemain lawan melakukan bantuan bertahan secara berterusan. Ini menunjukkan Malaysia memiliki senjata yang mampu mencipta perbezaan apabila berdepan mana-mana pasukan. Selain aspek serangan, disiplin bertahan Harimau Malaya turut memperlihatkan peningkatan. Walaupun dibolosi 2 gol, benteng pertahanan negara berjaya menyekat beberapa lagi peluang berbahaya Thailand. Sekiranya keserasian di bahagian pertahanan terus dipertingkatkan, Malaysia mampu menjadi pasukan yang lebih sukar dibolosi pada masa hadapan. Perlawanan ini juga memperlihatkan betapa pentingnya kecergasan fizikal sehingga penghujung permainan. Thailand sendiri mengakui beberapa pemain mereka mengalami kekejangan akibat tekanan berterusan daripada Malaysia. Ini membuktikan Harimau Malaya berjaya mengekalkan intensiti permainan sehingga whistle penamat walaupun sedang ketinggalan. Tan Cheng Ho turut layak menerima pujian kerana berjaya membentuk pasukan yang mempunyai identiti permainan tersendiri dalam tempoh yang singkat. Walaupun memegang tanggungjawab sebagai jurulatih sementara, beliau berjaya memastikan pemain bermain dengan penuh disiplin, berani menekan lawan dan tidak mudah hilang keyakinan ketika berdepan pasukan pilihan seperti Thailand. Jika momentum pembangunan ini dapat diteruskan, tidak mustahil Harimau Malaya mampu memberikan saingan lebih hebat pada pertemuan seterusnya dengan Thailand. Setiap perlawanan besar menjadi medan pembelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki kelemahan serta meningkatkan keyakinan pasukan. Sokongan padu penyokong Malaysia juga memainkan peranan penting dalam kebangkitan Harimau Malaya. Walaupun pasukan tewas, semangat yang terus diberikan oleh penyokong mampu menjadi pembakar semangat kepada pemain untuk bangkit dengan lebih kuat dalam baki perlawanan kejohanan ini. Kesimpulannya, kekalahan 2-0 bukanlah gambaran sebenar kekuatan Harimau Malaya. Pengiktirafan daripada Anthony Hudson serta penghormatan yang diberikan pemain Thailand membuktikan Malaysia kini kembali berada di landasan yang betul. Jika perkembangan ini diteruskan dengan konsisten, Harimau Malaya berpotensi muncul sebagai pencabar utama kejuaraan Asia Tenggara dalam masa terdekat. Apa yang paling penting, pengiktirafan daripada Anthony Hudson membuktikan Harimau Malaya kini kembali dihormati. Apabila musuh sendiri mengakui kekuatan kita, itu adalah petanda bahawa bola sepak Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih positif. Apa pula pandangan anda? Adakah Harimau Malaya semakin hampir untuk merampas semula status sebagai kuasa besar Asia Tenggara? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang like,
share dan subscribe untuk terus mengikuti kupasan eksklusif di Nadi Sukan. Terima kasih. Jumpa lagi.